Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kami ucapkan kepada Dr. Muhammad Hafiz bin Muhammad Tarmizi selaku pensyarah bagi kursus BMMB 3293 Pentaksiran dalam Pendidikan Bahasa Melayu. Berikut merupakan ahli kumpulan kami iaitu terdiri daripada saya sendiri, Nurul Sakinah Batrisya binti Azizi, Muhammad Alif Ilman bin Muhammad Nazri dan Nurul Amira Amani binti Muhammad Nazri. Sebelum ahli kumpulan saya menerangkan mengenai bahan pengujian yang telah kami bina, saya akan menerangkan terlebih dahulu mengenai soalan tugasan 2. Kami dikehendaki menghasilkan produk iaitu satu bahan pengujian kemahiran membaca dan menulis. Bahan pengujian kemahiran membaca mestilah dilaksanakan melalui salah satu aktiviti yang di bawah iaitu sama ada bacaan nyaring, close, pemahaman berasaskan bahan visual, pemahaman berasaskan teks bukan sastra dan pemahaman berasaskan teks sastra. Manakala bahan pengujian bagi kemahiran menulis pula mestilah dilaksanakan melalui salah satu aktiviti tersebut iaitu imla, rangsangan visual, rangsangan audio visual, menyambung cerita dan berasaskan projek. Oleh itu, berdasarkan pilihan yang telah diberi, kami telah memilih bahan pengujian kemahiran membaca iaitu pemahaman berdasarkan teks sastra. Manakala, bahan pengujian kemahiran menulis yang kami pilih ialah berasaskan projek. Pertama sekali, saya akan terangkan mengenai definisi bahan pengujian. Secara umumnya, pengujian ini adalah untuk melihat darjah kemahiran bahasa yang dicapai melalui pembelajaran bahasa. Seterusnya, bahan pengujian pula merujuk kepada alat atau sumber bagi menilai pengetahuan dan kemahiran pelajar dalam pentaksiran pendidikan bahasa Melayu khususnya. Jadi, terdapat beberapa contoh bahan pengujian yang dapat kita uji seperti ujian bertulis, lisan, praktikal, formatif, pencapaian dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya mari kita lihat kriteria atau ciri-ciri bahan pengujian yang perlu dibina. Ciri-ciri yang pertama ialah kebolehpercayaan dan kesahan. Bahan pengujian mestilah mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi untuk menghasilkan keputusan yang konsisten serta kesahan untuk mengukur apa yang sepatutnya diukur. Seterusnya, relevan dengan kurikulum. Bahan pengujian ini perlu relevan dengan kurikulum yang diajar, memastikan bahawa penilaian ini selaras dengan objektif pembelajaran dan kandungan kursus atau subjek, khususnya dalam subjek Bahasa Melayu. Baiklah, slide seterusnya. Tujuan bahan pengujian dibina. Yang pertama, tentukan cara dan tujuan pengujian yang baik, iaitu bagaimana cara dan apa cara yang perlu dibuat untuk membentuk satu ujian yang baik. Penganalisisan butir ujian dapat memberi maklumat yang diperlukan dan dijadikan dasar dalam memperbaiki sesuatu pengujian itu. Oleh itu, penentuan cara dan tujuan yang baik ini adalah sangat penting dalam pembinaan bahan pengujian. Tujuan bahan pengujian dibina yang kedua ialah menguji kefahaman. Hal ini dapat menguji sejauh manakah kefahaman murid-murid dalam memahami isi kandungan yang telah dipelajari. Selain itu, guru juga dapat mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pelajar dalam pembelajaran melalui bahan pengujian yang telah dibina. Yang ketiga, maklum balas kepada murid. Hasil pengujian juga dapat memberi makluman balik kepada pelajar dari segi kelemahan dan kekuatan pembelajarannya. Sebagai contoh, murid dapat mengenal pasti di mana kesalahan yang dibuat dalam bahan pengujian yang telah diberikan oleh guru. Dalam pembinaan bahan pengujian, terdapat tema, soalan ujian, item soalan, rubrik pemakahan dan skema jawapan. Jadi, mari kita lihat dahulu apa itu item soalan. Item soalan merujuk kepada perkara atau alat yang digunakan untuk mendapatkan respon murid.
Setiap item soalan yang dibina haruslah dirancang mengikut kesesuaian objektif pembelajaran. Contohnya, soalan berbentuk pemahaman teks dapat mengukur kemampuan pelajar dalam menganalisis petikan sastra. Manakala, soalan karangan bertujuan menilai kemahiran menulis dan penyusunan idea. Pembinaan item soalan ini memerlukan kesahan dan kebolehpercayaan. Item soalan yang baik dalam pendidikan bahasa Melayu bukan sekadar alat penilaian, tapi juga alat pembelajaran. Seterusnya, mari kita beralih kepada rubrik pemakahan. Rubrik pemakahan merujuk kepada satu set kriteria atau panduan penskoran yang digunakan untuk menilai prestasi pelajar secara konsisten dan objektif. Dalam konteks pendidikan bahasa Melayu, rubrik ini memainkan peranan penting untuk menilai pelbagai dimensi penguasaan bahasa termasuk kemahiran berbahasa iaitu kemahiran mendengar dan bertutur, membaca dan menulis, pengetahuan tata bahasa serta penghayatan nilai-nilai sastra dan budaya Melayu. Dengan penggunaan rubrik yang efektif, proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dapat menjadi lebih terarah dan berfokus pada peningkatan kemahiran berbahasa yang holistik. Rubrik ini juga bukan sekadar alat penilaian, tapi juga berfungsi sebagai panduan pembelajaran yang membantu pelajar berkembang secara berperingkat. Berikut merupakan contoh rubrik pemarkahan bagi kemahiran menulis. Jadi kita dapat lihat pentaksiran karangan iaitu kemahiran menulis. Terdapat kriteria atau sokongan dan deskripsi. Seterusnya, terdapat contoh rubrik pemarkahan bagi kemahiran membaca. Sebagai contoh, terdapat dimensi, kriteria, cemerlang, sangat baik, baik, sederhana dan perlu penambahbaikan. Jadi, melalui rubrik pemarkahan ini, kita dapat menilai kelemahan dan kekuatan pelajar dalam kemahiran membaca. Baiklah, setelah kita melihat kandungan-kandungan yang terdapat dalam bahan pengujian, mari kita lihat objektif ujian kemahiran menulis pula. Yang pertama, menilai dan mengukur tahap penguasaan murid dalam menggunakan bahasa bagi menyampaikan idea, perasaan dan maklumat secara teratur dan jelas. Jadi, kemahiran menulis ini dapat mengetahui tahap penguasaan murid dalam menggunakan bahasa dalam menyampaikan idea. Seterusnya, ujian ini juga bertujuan untuk menguji kemahiran murid dalam menghasilkan penulisan mengikut struktur yang betul, menggunakan tata bahasa yang tepat dan menyusun idea dengan baik. Tambahan lagi, objektif ujian kemahiran menulis ini adalah untuk mengukur kebolehan murid dalam menggunakan pelbagai teknik penulisan seperti pembukaan yang menarik atau pendahuluan yang menarik, pengembangan isi yang jelas serta penutup yang menarik. Selain itu, ujian kemahiran menulis ini juga dapat mengukur tahap murid dalam menghasilkan wacana daripada pelbagai tema dan bidang yang menepati perbendaharaan kata, morfologi, sintaksis, wacana, semantik laras bahasa dan sosiolinguistik. Yang terakhir sekali, menilai kemampuan dan kecekapan murid untuk memahami teks yang bersifat ilmiah dan bukan ilmiah daripada pelbagai bidang. Seterusnya, mari kita lihat objektif ujian kemahiran membaca pula. Kemahiran membaca ini merupakan keupayaan pelajar untuk membaca ayat dengan lancar serta sebutan intonasi dan jeda yang betul. Menurut Pumphrey 1977 berpendapat bahawa membaca ini bukanlah hanya setakat bersifat mekanik, iaitu menyembunyikan huruf-huruf yang dicetak dan menjawab beberapa soalan tentang apa yang dibaca. Tetapi membaca adalah lebih jauh daripada itu. Oleh itu, membaca ini adalah satu proses pemikiran yang membina. Ujian membaca pula adalah untuk menilai tahap penguasaan murid dalam memahami dan menginterpretasikan teks dalam bahasa yang betul dan jelas.
Seterusnya, bahan pengujian bagi kemahiran membaca ini juga bertujuan untuk menilai kebolehan murid dalam menguasai teknik membaca dengan lancar dan tepat. Selain itu, ujian kemahiran membaca ini juga dapat menilai kemampuan murid dalam membuat kesimpulan dan menghubungkaitkan teks yang dibaca dengan pengetahuan dan pengalaman mereka sendiri. Sebagai contoh, guru memberikan sebuah petikan kepada murid untuk dibaca. Kemudian guru meminta murid untuk membuat kesimpulan dan menghubungkaitkan dengan pengalaman mereka sendiri. Oleh itu, guru dapat menilai sejauh manakah tahap kefahaman murid dalam membaca teks yang diberi. Akhir sekali, objektif ujian kemahiran membaca ini juga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana murid ni dalam menguasai pelbagai aspek dalam kemahiran membaca, termasuk pemahaman teks, penguasaan teknik membaca, penggunaan bahasa, analisis kandungan dan aplikasi pengetahuan. Seterusnya, saya akan serahkan pembatangan ini kepada rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seterusnya kita akan lihat bahan pengujian bagi kemahiran menulis. Bahan pengujian kemahiran menulis yang dipilih ialah bahan pengujian berasaskan projek. Terdapat 5 bahan yang boleh diuji. Yang pertama, laporan. Yang kedua, risalah. Yang ketiga, buku skrap. Yang keempat, artikel. Dan yang kelima, buku cerita. Murid boleh diuji kemahiran menulis mereka melalui 5 perkara tersebut. Seterusnya, bahan pengujian berasaskan projek yang dipilih ialah bahan berbentuk buku skrap. Kemahiran menulis berasaskan projek ialah kemahiran menghasilkan penulisan melalui kaedah projek yang melibatkan proses penyelidikan, perancangan, pengumpulan maklumat dan pembinaan produk bertulis. Dalam konteks ini, murid menghasilkan buku skrap sebagai produk akhir yang memaparkan hasil penulisan secara kreatif dan informatif. Penekanan diberikan kepada kemahiran menulis, menganalisis, menyusun maklumat serta persembahan visual. Misalnya, guru boleh memberikan murid tugasan untuk menyiapkan buku skrap yang lengkap. Buku skrap yang lengkap mengandungi perkara seperti tajuk, senarai kandungan, bahan dan penerangan berkaitan gambar-gambar dan bahan-bahan yang digunakan. Baiklah, mari kita lihat perkara-perkara yang menjadikan sebuah buku skrap itu ialah buku skrap yang lengkap. Yang pertama, buku skrap perlu didatangkan dengan fakta dan maklumat berdasarkan kajian. Sebagai contoh, isu pemeliharaan alam sekitar, tokoh negara, budaya tempatan, ibu bapa dan sebagainya. Seterusnya, buku skrap yang lengkap juga perlu dihasilkan dengan gambar serta penerangan yang berkaitan. Misalnya, seseorang murid meletakkan gambar alam sekitar. Jadi, perlu sedikit huraian berkaitan dengan gambar tersebut. Murid juga perlu menulis ulasan, cadangan atau refleksi berdasarkan tajuk. Seterusnya, murid juga perlu menulis deskripsi berdasarkan gambar atau situasi. Hal ini membolehkan pembaca lebih memahami apa yang ingin disampaikan di dalam buku skrap tersebut. Dan yang terakhir, murid dapat menghasilkan sinopsis pendek atau cerita pengalaman. Ini ialah contoh-contoh bahan ataupun contoh-contoh perkara yang boleh dimasukkan di dalam buku skrap bagi menjadikan buku skrap itu lengkap. Baik, seterusnya kita akan lihat bahan pengujian berasaskan projek iaitu langkah pengujian. Terdapat 5 langkah yang perlu dihasilkan untuk menguji kemahiran menulis murid dengan dalam kurungan berasaskan projek. Yang pertama, guru perlu memberi tajuk atau topik berkaitan kajian buku skrap yang diingini. Sebagai contoh, jom sayangi alam sekitar. Murid pula setelah mendapat tugasan daripada guru, murid perlu menjalankan kajian dan pengumpulan maklumat. Maklumat boleh didapati ataupun boleh dikumpul melalui buku, internet ataupun temu bual. Okey, seterusnya, murid juga boleh merancang isi kandungan dan reka bentuk buku skrap. Isi kandungan itu termasuklah perkara apa yang ingin disampaikan, bahan-bahan, semuanya perlu ditulis dan perlu berada dalam struktur yang betul. Yang keempat, murid perlu menulis kandungan buku skrap secara kreatif dan informatif. Bermaksud, penulisan yang dihasilkan mestilah mengandungi maklumat yang lengkap tetapi tidak begitu panjang.
Kerana buku scrap bukanlah laporan yang perlu kita buat secara panjang. Dan yang terakhir, buku scrap perlu diserahkan untuk pentaksiran mengikut rubrik. Jadi gurulah yang akan bertanggungjawab untuk menanda buku scrap mengikut pentaksiran dan mengikut rubrik jawapan. Baik, mari kita lihat arahan tugasan untuk meminta murid menghasilkan buku scrap yang lengkap. Tugasan: kamu dikehendaki menghasilkan sebuah buku scrap yang bertajuk Sayangi Alam Sekitar Kita. Buku scrap kamu mestilah mengandungi perkara-perkara seperti berikut. Yang pertama, maklumat jelas tentang jenis-jenis pencemaran. Sebagai contoh, pencemaran air, pencemaran bunyi, pencemaran udara. Seterusnya, dalam buku scrap kamu juga, kamu perlu nyatakan apa kesan pencemaran terhadap alam dan manusia. Nyatakan kesan-kesan negatif yang akan berlaku dan mungkin akan berlaku. Contohnya, sekiranya terdapat banyak pencemaran alam, manusia akan menjadi terancam. Ataupun, kesan daripada pencemaran alam ini juga akan menyebabkan kemusnahan haiwan. Seterusnya, langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengurangkan pencemaran tersebut. Okey, peranan dan individu masyarakat juga perlu dinyatakan. Okey, kamu juga boleh menyatakan gambar, slogan atau susun atur yang menarik bagi menghasilkan satu buku scrap yang lengkap dan dapat menarik minat. Okey, jadi kita lihat di sini. Peranan individu dan masyarakat ini, maklumat tersebut mungkin boleh diambil melalui temu bual bersama ibu bapa ataupun bersama dengan pekerja-pekerja alam sekitar. Baik, bagi guru, terdapat arahan tambahan yang boleh diberikan kepada murid supaya memastikan kesahan buku scrap itu dihasilkan sendiri oleh murid. Yang pertama, buku scrap hendaklah ditulis dengan tangan, bukan dengan cetakan komputer. Hal ini bertujuan bagi mengelakkan berlakunya ciplak ataupun berlakunya ibu bapa yang menghasilkan kerja tersebut. Seterusnya, murid juga boleh menggunakan bahan kita semula untuk memperindahkan lagi buku scrap. Contohnya, letak origami menggunakan kertas yang terbiar, ataupun mungkin boleh tunjukkan contoh langkah penyelesaian tu dengan menghasilkan arca melalui bahan-bahan yang boleh dikertas semula. Dan seterusnya, panjang minimum ataupun jumlah muka surat sekurang-kurangnya 6 muka surat termasuk kulit buku scrap. Baik. Dalam satu-satu bahan pengujian mestilah mengandungi rubrik jawapan. Hal ini bertujuan bagi memudahkan guru untuk memberi markah kepada murid. Jadi mari kita lihat terdapat 5 aspek yang boleh dijadikan sebagai sumber untuk pemarkahan. Yang pertama, kandungan penulisan. Yang kedua, bahasa dan tata bahasa. Yang ketiga, susun atur dan organisasi. Yang keempat, kreativiti dan persembahan visual. Dan yang kelima, penggunaan bahan visual dan elemen visual. Skor ataupun markah yang boleh diberikan ialah 4, iaitu cemerlang, baik, memuaskan dan perlu bimbingan. Mari kita lihat contoh kandungan penulisan yang layak untuk mendapat 4 markah ialah penulisan yang sangat lengkap, maklumat tepat dan mendalam. Kandungan penulisan yang agak lengkap dan maklumat yang betul, kita boleh berikan markah sebanyak 3. Bagi skor memuaskan, kandungan penulisan kurang lengkap dan sedikit kurang tepat, dan murid yang perlukan bimbingan ataupun yang mendapat skor 1 ialah kandungan penulisan yang tidak lengkap dan banyak kesilapan. Baik, murid yang layak diberikan skor cemerlang dalam bahasa dan tata bahasa ialah murid yang menggunakan bahasa gramatis dan kosakata yang pelbagai dalam penulisan buku scrap. Bagi murid yang boleh diberikan skor baik, mereka hanya menggunakan bahasa yang agak gramatis dan sedikit kesalahan. Bagi murid yang boleh diberikan skor memuaskan, iaitu 2, iaitu murid yang menggunakan bahasa dan tata bahasa yang mengandungi kesalahan yang agak banyak. Dan murid yang perlukan bimbingan ialah murid yang tidak menggunakan tata bahasa dan bahasa yang gramatis. Baik, murid yang layak untuk diberikan markah cemerlang bagi susun atur dan organisasi ialah murid yang dapat menyusun idea mengikut struktur yang baik, struktur yang tepat. Seterusnya, bagi murid yang layak untuk diberikan skor 3 ialah murid yang menyusun dengan agak baik
dan boleh diikuti. Maksudnya kita boleh nampak perjalanan buku skrapnya dari langkah ke langkah dengan baik. Seterusnya ialah murid yang boleh diberikan skor memuaskan ialah susun atur buku skrap itu tidak terlalu baik, iaitu dia agak bercampur. Mungkin mungkin terdapat penyelesaian dulu baru masalah. Sepatutnya masalah dulu baru penyelesaian, tapi dia buat penyelesaian dulu baru masalah. Dan murid yang perlu diberikan bimbingan ialah murid yang tidak langsung menyusun ataupun susunan dia sangat mengelirukan. Contohnya macam tiada pengenalan, ataupun dia terus dengan kesan tapi tidak bagi tahu punca. Dia susunan dia kita boleh kata daripada 5 aspek ataupun 5 arahan yang diberikan tadi, semuanya tunggang terbalik. Bagi kreativiti dan persembahan visual, murid yang cemerlang, murid yang layak mendapat skor 4, sangat kreatif dan menggunakan bahan-bahan yang menarik. Mungkin murid tersebut menghias dengan arca. Ada bahan-bahan yang digunakan secara visualnya tu sangat menarik minat. Bagi murid yang murid yang boleh mendapat skor 3 iaitu baik, mereka menerapkan kreativiti dan persembahan secara menarik tetapi biasa. Biasa ni bermaksud kita senang melihat perkara tersebut ataupun contoh buku skrap tersebut di internet. Seterusnya, skor memuaskan. Bagi kreativiti dan persembahan visual ini, kriteria dia ialah bahan yang kurang menarik dan sedikit usaha. Kita boleh lihatlah, kalau usahanya itu ala kadar, jadi kita akan dapat lihat sedikit gambar dan sedikit penerangan. Bagi murid yang perlu mendapatkan bimbingan, iaitu mereka tidak kreatif dan persembahan yang lemah. Ini bermaksud tiada usaha yang ditunjukkan dalam menghasilkan produk tersebut, ataupun mungkin produk tersebut tu hanya berbentuk collage, iaitu tampal-tampal saja. Bagi penggunaan bahan dan elemen visual, bagi murid yang layak untuk mendapatkan skor cemerlang, iaitu murid tersebut meletakkan gambar, slogan, warna yang sangat sesuai. Misalnya dalam pencemaran alam sekitar, warna-warna yang sesuai mungkin warna hijau, warna kelabu. Kelabu itu menunjukkan asap, ataupun dia boleh mengolah bahan visual tadi menjadi bentuk yang kita boleh nampak dia memberikan impak positif. Seterusnya, bagi murid yang layak untuk dapatkan skor baik, mereka menggunakan elemen visual yang memadai. Bermaksud mungkin bilangan perkataan dan bilangan gambar yang diletakkan ataupun yang ditampal ialah sama. Bagi murid yang mendapatkan skor 2 iaitu memuaskan untuk penggunaan bahan visual dan elemen visual, elemen yang dihasilkan tidak cukup atau tidak sesuai. Mungkin kalau berkaitan dengan pencemaran ataupun peranan masyarakat, dia terbalik. Sepatutnya peranan masyarakat ni kita menunjukkan perkara yang positif. Sebab kalau dan lebih elok kalau kita gunakan contoh yang positif. Contohnya macam masyarakat bersatu padu untuk berusaha bersama-sama menjalankan gotong royong untuk membersihkan kawasan yang tercemar. Itu contoh yang positif. Contoh yang negatifnya, masyarakat sendiri yang menghasilkan pencemaran. Seterusnya, bagi skor 1 ataupun skor yang perlukan bimbingan ialah tiada elemen visual atau visual yang tidak berkaitan. Contohnya, kita sedang dalam buku skrap, kita minta untuk murid menghasilkan perkara melibatkan alam sekitar, tapi murid tidak meletakkan perkara yang melibatkan sekitar. Murid meletakkan karakter-karakter kartun seperti Doraemon, Boy Boy dan sebagainya. Sebenarnya meletakkan visual ataupun elemen seperti itu tidak salah, tetapi ia perlu bertepatan dengan apa yang ingin disampaikan. Itu ialah rubrik jawapan bagi bahan pengujian kemahiran menulis berasaskan projek. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan bahan pengujian kemahiran membaca. Bahan pengujian kemahiran membaca merujuk kepada teks, petikan atau sumber bertulis yang digunakan untuk menilai keupayaan individu dalam memahami, menganalisis dan mentaksi maklumat daripada bahan bacaan. Pengujian ini bertujuan untuk mengukur tahap kefahaman pembaca berdasarkan aspek seperti pemahaman literal, inferen, kritis dan kreatif.
Secara umum, bahan pengujian boleh berbentuk petikan berita, cerpen, artikel, iklan, puisi atau teks akademik yang disertakan dengan soalan pemahaman. Soalan ini boleh berbentuk objektif iaitu pilihan jawapan, subjektif iaitu jawapan terbuka atau aplikasi penggunaan maklumat dalam situasi baharu. Selain itu, bahan pengujian kemahiran membaca juga boleh merangkumi unsur multimedia seperti grafik atau infografik yang memerlukan pembaca menafsir makna berdasarkan gabungan teks dan visual. Oleh itu, bahan ini bukan sahaja menguji keupayaan membaca secara mekanikal, tetapi juga boleh berfikir secara kritis dan kreatif dalam memahami sesuatu teks. Jadi saya akan terangkan pula cara bahan pengujian ini dilaksanakan. Bahan pengujian ini dilaksanakan untuk menguji pemahaman berdasarkan teks sastera. Jadi yang pertama, murid perlu membaca dan memahami cerita kanak-kanak yang bertajuk Puteri Awan dan Rahsia Pelangi. Selepas itu, murid diberi masa 5 minit untuk membaca cerita kanak-kanak tersebut. Seterusnya, murid perlu membaca dan memahami dan menjawab soalan-soalan kuis yang diberikan berdasarkan cerita yang telah dibaca dan soalan itu perlu dijawab dalam masa 5 minit. Bahan pengujian kemahiran membaca ini dihasilkan bagi menguji pemahaman fakta dalam teks yang mengandungi soalan berkaitan watak, latar tempat dan perjalanan Puteri Awam. Selain itu, bahan pengujian ini sesuai digunakan untuk murid tahun 4 hingga tahun 6 mengikut jenis cerita kanak-kanak yang sesuai. Terusnya, slide ini menunjukkan skema jawapan soalan kuis. Yang pertama, kita boleh lihat jadual ini mengandungi bilangan jawapan betul, markah skala 1 hingga 5 dan tahap pemahaman. Jadi yang pertama, bilangan jawapan betul iaitu 5 daripada 5 iaitu markah penuh. Pelajar tersebut menunjukkan tahap pemahaman yang sangat cemerlang iaitu pemahaman yang penuh. Yang kedua, jika murid dapat 4 daripada 5 soalan, berjaya menjawab 4 soalan iaitu murid tersebut berada pada tahap pemahaman yang cemerlang iaitu pemahaman yang baik. Dan seterusnya, jika murid itu betul 3 daripada 5 soalan, murid tersebut mempunyai tahap pemahaman sederhana iaitu faham secara umum. Dan jika murid tersebut betul 2 daripada 5 soalan, ini menunjukkan tahap pemahaman murid tersebut lemah iaitu murid tersebut mempunyai banyak kekeliruan terhadap cerita kanak-kanak yang dibaca. Dan seterusnya, jika murid tersebut betul 1 daripada 5 soalan, menunjukkan tahap pemahaman murid tersebut sangat lemah dan murid tersebut tidak memahami isi cerita kanak-kanak tersebut. Dan jika murid tersebut tidak berjaya menjawab apa-apa soalan iaitu kosong markah, murid tersebut menunjukkan tahap pemahaman yang sangat-sangat rendah iaitu murid tersebut tidak memahami apa-apa yang dinyatakan oleh cerita kanak-kanak tersebut. Jadi, sebelum murid-murid menjawab kuis, murid-murid perlu membaca cerita kanak-kanak tersebut sebelum menjawab kuis. Di sebuah kerajaan yang tinggi di langit, tinggal seorang puteri bernama Puteri Awan. Dia tinggal di Istana Awan bersama ayahandanya Raja Langit dan ibundanya Permaisuri Surya. Puteri Awan sangat istimewa. Setiap kali dia tersenyum, awan akan menjadi lebih putih dan langit lebih cerah. Namun begitu, sejak kebelakangan ini, senyuman Puteri Awan semakin hilang. Dia kelihatan murung dan termenung setiap hari di menara istana. Hamba-hamba istana risau akan keadaan puteri mereka. Mereka cuba menghiburkannya dengan muzik, tarian dan hadiah tetapi tidak berjaya. Suatu pagi, Raja Langit memanggil Puteri Awan ke balai istana. "Ayah tahu kamu bersedih, wahai anak kanda," kata Raja lembut. "Ceritakanlah kepada ayah apa yang sedang mengganggu fikiranmu." Puteri Awan tunduk. "Ayahanda, beta telah lama melihat pelangi dari jauh, tetapi beta tidak pernah tahu dari mana datangnya pelangi itu. Ia sangat indah tetapi terlalu misteri. Beta ingin tahu rahsia pelangi."
Raja Langit tersenyum. Rahsia pelangi bukan sesuatu yang mudah untuk ditemui. Tetapi jika kamu benar mahu tahu, kamu harus mengembara ke hujung dunia dan menemui penjaga pelangi. Hanya dia yang boleh memberitahu rahsianya. Tanpa berlengah, Puteri Awan bersiap untuk memulakan pengembaraan. Dia membawa bekalan awan gula, selendang hujan dan seekor burung kecil bernama Rintik yang akan menjadi penunjuk arah. Mereka memulakan perjalanan ke hujung dunia. Satu tempat yang terletak di persimpangan langit dan bumi. Di sepanjang perjalanan, mereka melalui lembah angin, gunung guru dan tasik petir. Banyak cabaran yang mereka hadapi. Di lembah angin, Puteri Awan hampir diterbangkan oleh angin kuat, tetapi dia menggunakan selendang hujan untuk melindungi dirinya. Di gunung guru, dia dan Rintik berlindung di bawah batu dari petir yang memanah. Namun semangat mereka tidak pernah luntur. Akhirnya, selepas seminggu mengembara, mereka sampai di kaki Pelangi Agung. Di sana, berdiri sebuah gua kristal yang bersinar dalam 7 warna pelangi. Di dalam gua itu, duduk seorang wanita tua berjubah berkilau. Dialah penjaga pelangi. Puteri Awan menghampiri wanita itu dengan penuh hormat. Penjaga pelangi, beta datang dari Istana Awan. Beta ingin tahu apakah rahsia pelangi. Wanita tua itu tersenyum. Untuk mengetahui rahsia pelangi, kamu harus melalui 3 ujian. Jika kamu berjaya, rahsia itu akan menjadi milikmu. Ujian pertama, penjaga pelangi menunjukkan sebuah kolam air jernih. Lihat ke dalam kolam ini dan nyatakan apa yang kamu nampak. Puteri Awan melihat dan wajahnya yang bersedih. Beta nampak kesedihan beta sendiri. Kenapa kamu bersedih? Tanya penjaga pelangi. Kerana beta terlalu ingin tahu tetapi tidak memahami keindahan yang beta lihat, jawab Puteri Awan jujur. Penjaga pelangi mengangguk. Kamu lulus ujian pertama, iaitu kejujuran terhadap diri sendiri. Yang kedua, penjaga pelangi membawa Puteri Awan ke satu taman yang gersang. Tanamlah sesuatu di sini walaupun tiada air. Puteri Awan menabur biji benih yang dia bawa dari Istana Awan. Dia kemudian menyanyi lagu hujan dan Rintik membantu menurunkan titisan kecil dari sayapnya. Perlahan-lahan tumbuhlah sekuntum bunga warna-warni di tengah taman gersang itu. Kamu lulus ujian kedua, usaha walau dalam kesukaran. Ujian yang ketiga, penjaga pelangi menunjukkan sebuah cermin pelangi. Lihat ke dalam dan beritahu apa yang kamu pelajari. Puteri Awan melihat ke dalam dan berkata, beta belajar bahawa keindahan pelangi bukan hanya untuk ditonton tetapi untuk difahami. Ia wujud kerana gabungan cahaya dan hujan, 2 perkara yang berbeza tetapi saling melengkapi, seperti suka dan duka dalam hidup. Penjaga pelangi tersenyum lebar. Kamu lulus ujian ketiga, kebijaksanaan melalui pengalaman. Selepas lulus ketiga-tiga ujian, penjaga pelangi menyerahkan sebutir batu kristal pelangi kepada Puteri Awan. Batu ini menyimpan rahsia sebenar pelangi. Simpanlah dan gunakan untuk kebaikan. Puteri Awan pulang ke istana dengan hati yang gembira. Sepanjang perjalanan pulang, dia melihat pelangi muncul di langit, lebih indah daripada sebelumnya. Sesampainya di istana, dia menceritakan pengalamannya kepada Raja dan Permaisuri. Kini dia bukan sahaja kembali tersenyum, malah menjadi lebih bijak dan matang. Setiap kali pelangi muncul di langit, Puteri Awan akan duduk di menara dan tersenyum. Dia tahu bahawa di sebalik keindahan itu tersembunyi pelajaran tentang kejujuran, usaha dan kebijaksanaan. Berdasarkan cerita yang telah dibaca, murid diminta menjawab kuis tentang Puteri Awan dan Rahsia Pelangi melalui kuisis dan boleh diakses melalui pautan yang telah disediakan. Jadi berdasarkan cerita yang telah dibaca, murid akan menjawab 5 soalan, iaitu soalan yang pertama ialah mengapakah Puteri Awan ingin mengetahui rahsia pelangi? Jawapannya ialah jawapan nombor 1, iaitu Puteri Awan ingin mengetahui rahsia pelangi kerana dia sering melihatnya tetapi tidak memahami dari mana datangnya keindahan itu. Jadi jika murid-murid berjaya menjawab soalan pertama, link ini akan membawa murid tersebut kepada soalan yang kedua, tetapi jika murid salah, kuisis ini akan menunjukkan jawapan yang betul.
Seterusnya, soalan kedua, apakah cabaran yang dihadapi Puteri Awan sepanjang perjalanannya? Jawapannya ialah kotak yang ketiga berwarna jingga, iaitu Puteri Awan menghadapi cabaran seperti angin kencang di lembah angin, petir di Gunung Guru dan perjalanan jauh ke Gua Penjaga Pelangi. Soalan seterusnya, apakah 3 ujian yang diberikan oleh Penjaga Pelangi dan apakah maksud di sebaliknya? Jawapannya ialah kotak yang kedua, iaitu 3 ujian ialah melihat ke dalam kolam untuk mengenal pasti perasaan sendiri, iaitu kejujuran, dan menanam benih di tempat gersang, iaitu usaha dalam kesukaran, dan melihat cermin pelangi untuk memahami pelajaran hidup, iaitu kebijaksanaan. Soalan yang keempat, murid akan menjawab ialah bagaimana pelangi menggambarkan pelajaran hidup dalam cerita ini. Jawapannya ialah kotak yang keempat yang berwarna merah jambu, iaitu pelangi menggambarkan bahawa kehidupan memerlukan keseimbangan antara cahaya dan hujan. Sama seperti manusia perlu melalui suka dan duka untuk menjadi lebih bijak dan matang. Dan soalan yang terakhir yang perlu dijawab oleh murid-murid ialah apakah pengajaran utama yang boleh kita peroleh daripada kisah Puteri Awan? Jawapan ialah kotak yang ketiga yang berwarna jingga, iaitu pengajaran utama ialah kejujuran terhadap diri sendiri, usaha yang berterusan walaupun menghadapi cabaran, dan kebijaksanaan dalam memahami nilai kehidupan. Jadi berikut merupakan 5 soalan yang akan ditanya dalam aplikasi Quizizz. Jadi antara kelebihan menjawab aplikasi Quizizz ini, yang pertama, murid diberikan beberapa pilihan jawapan yang dapat menguji minda murid-murid tentang cerita kanak-kanak yang telah dibaca. Yang kedua, jika murid menjawab soalan dengan betul, murid akan mendapat markah. Dan jika murid menjawab soalan tetapi tidak betul, aplikasi Quizizz ini akan menunjukkan jawapan yang betul secara terus kepada murid-murid. Dan skor yang dipapan menunjukkan tahap pemahaman pelajar tentang cerita kanak-kanak yang telah dibaca mengikut skema jawapan yang disediakan. Skor tersebut boleh meningkatkan motivasi murid-murid. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah kami, iaitu Dr. Muhammad Hafiz bin Muhammad Tarmizi, atas bimbingan beliau sepanjang tugasan ini dilaksanakan. Sekian, terima kasih.